Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ke Pulau Pangkor kita hari ni. Kami dah sampai tadi pukul 1.30. Datang-datang tiket 2.30 dah habis. So terpaksa tunggu pukul 3.45. So masuk parking sehari berapa? RM25 ke 25 ke 30 macam tu lah. Tu tadi untuk sehari. Manakala tadi kami beli tiket, return tiket RM20 pergi dan balik. So Mariana Island, jauh perjalanan kami dekat sini, 3 jam lebih daripada Setia Alam. Macam gajah ya. Perjalanan kali ni pun tak plan lama. Tak tahu nak pergi mana. Tu jumpa itinerary Pangkor, tak payah booking, tak payah apa. Berbanding pulau lain yang kena booking, kena pula dengan monsung yang susah. So senang Pulau Pangkor je lah. So ayah kita belakang, baru jalanan kita. Sekarang ni kami menuju ke tempat tunggu boat. So sambil belum tu panggil naik sini. Dah keras. Ni naik. Naik apa? Sana cantik. Apa ada situ? Tangga macam ni kak, mana-mana. Tapi nak masuk yang sana tu kena bayar RM5. So sambung. Tak jauh pada tangga merah tadi ada hotspot. Masih lagi free. Cantik lah. Suasana boarding. Lagi tengok sana. Sini ada tempat pelepasan. Suasana masuk ke Kennedy. Kami sengaja pilih Marina sebab yang satu lagi kat Lumut kan 40 minit. Sini ferry ni 10 minit je. Tingkat. Ni ya. Oh. Lu kena ulang ini. Alhamdulillah selamat tiba ke Pulau Pangkor. Ni orang dari mana? Lumut. Dapat motor RM70. Pegang.
Dah sampai. Dia pun dah. Rumah Rehat. Kat mana rumah kita? Nipah 1-2. Tu Nipah. Nipah 1-2. 1-2 ni 2-1 kan? Tu. Salah. Salah Bik, salah. Kat sini. Oh, ada orang. 1-2. 1-3. 1-3. 1. Kita atas lagi tak? Ni 1-2. Oh, kunci. Dah. Dah. Okey, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Wow. Cantik rumahnya. Cantik ni. Dah First time tu. First time datang sini. Okay, kejap. Besar. Oh. Peti tinggi. First time datang sini. Siap ada ni. Balcony. Wow. Alhamdulillah. Jom kita tengok. Cantik. Rasanya dia orang baru buat renovation. Gila. Cantik. Spray. Nak berak, nak mandi. Tak payah tunggu. Jangan dimasukkan 2 bilik. Wah. Ada aircon, guys. Bilik ni aircon. Wish, ni memang kalau buat untuk family day memang menjadi lah. Wah, ni master room. Jom kita masuk master. Saya nak buat video kamera saya. So you want to know berapa ringgit harga untuk rumah rehat persekutuan bagi satu malam yang cantik ni? RM100 sahaja. Dan ada peti ais, ada iron. Gila, RM100 boleh bawa family. So boleh sponsor family kalau nak. InsyaAllah one day, okay? Bye. RM2.50 satu. Betul Belanda. Tu batu bersurat. Batu bersurat. Betul tak batu bersurat Kita dah sampai batu bersurat. Ni batu bersurat. Ya. 300 tangan. Dah sampai dah. Yang jalan kecil tu. Ni. Tu ke? Tu. Sini eh? Oh. Tu masuk lalu tangan ni. Tu. Kacik orang gini. Cute. Oh, betul lah. Nak macam turun ke? Macam turun. Boleh tak? Tempat ni bersemak.
Dia dulu. Bismillah ya Allah, bismillah. Nampaknya kita berada di jalur yang benar. Tahu dah saya kan ni. Tiga comel ni. Motor pun. Ha, nak naik. Ini dia dia. Foto. Hati-hati dulu. Dah sampai. Sampai. Oh. Kayak kau tadi ya? Boleh gilik balik. Okey, ni lah laluan nak ke Teluk Segadas. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disebabkan dah pukul 5.30, kita sampai tadi 3.45 gerak. Sampai tadi lebih kurang pukul 4 lebih. Checking, luluskan apa yang patut. Kami terus menuju ke Teluk Bagadasan. Segadas. Teluk Segadas. Start your watch. Di Pangkur. Oh. Cuba kan lupa sama nak tu. Tak jam. Kita Walking mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. So, lepas je pakai motor, terus naik motor ke Teluk Segadas. Kita start jam tadi, tengok berapa minit daripada parking motor ke Teluk Segadas pantai. Careful. Jalan je awal-awal ni menaik sikit. Weh. Padam dan slippery. Ni sebab bercuti, kami tak bawa kasut. Kita selipar je. Jalan je okey, cuma duri sikit. So jagalah kaki anda kalau pakai selipar. Ada jalan ke tu? Aduh. Jalan pun je lah tak berapa indah. Wow. Siap disediakan tali. Okey. Kita letakkan macam slippery. So kita kena hati-hati. Cuaca hari ni molek. Tak panas, tak mendung. Masih ada lagi cahaya, tapi tak panas. Apa tak? Selalu masa hutan, selalu jumpa sesuatu dengan nama. Itulah. Dia cracking sikit je.
Oh, trek senang je. Budak-budak pun boleh mari. Terbang-terbang. Cuma kat sini banyak nyamuk. Nyamuk tu dia terbang tu. Nyamuk? Wow. Lalu tepi telinga sekarang ni. Alamak. So disebabkan laluan je macam gini kan. So sebab tu lah ni first tempat yang kami pergi. Yang lain semua tepi-tepi jalan je. Batu bersurat sekejap lagi. Hotel Belanda, makan tu makan ni. Duty free. Masjid Seribu Doa. Masjid Seribu Selawat. So, tak maaf tadi memori tiba-tiba full. Dah delete sikit. 8 minit berjalan. Masa kad tadi dah nak sampai dah. Kita sampai lepas 8 minit lebih berjalan. Sini memang keluar orang. Sampai Teluk Segadas. Jenis haian hijau. Yuhuu. Nak santai-santai dulu. Kami ada tengok video. Boleh hiking sikit kat situ. Jadi kami akan hiking sikit kat situ. 12 minit. Untuk datang sini 8 minit. 8 minit lebih lah tadi. Lepas tu connect phone dengan kamera. Buang-buang duit memori sikit. So lebih kurang apa? Sekarang ni dah 13 minit lah. Sekejap lagi sambung situ. Dia depan tu sikit je. Rasanya jalan penghujung pantai ni, orang cakap situ ada jalan hiking sikit. Sambung. See, kita ada sana. Betul-betul penghujung ni. Nampak ada tali sini. Nampak ada tali situ. Maknanya naik daripada situ. Kita lock jam 16 minit 30 saat. Ini panjang. Hop, hop, hop. Licin je. Nak pakai selipar. Kita nak kata sikit je sebenarnya. Kan? Lepas tu menaik sini sikit. Okey tak? Oh, tiba-tiba jadi street hiking. Macam mana kita nak turun sekejap lagi? Ni kau banyak.
Oh. Macam nak. Tapi don't worry, dekat je. Boleh panjat sini. Mana mudah ada. Ada di situ. Hop. Sampailah. Oh. Dari situ. Tu apa? Tak. Tinggi atas tu. Atas ni. Dia dah tutup kali kau tengok. Tu ni pun boleh lalu. Tadi apa bunyi? 18 minit dia. Ni dah 20 minit. Gitu je. Dah sampai sini. Macam gitu. Susah juga. Oh dah. Tinggi kau ikut kau. Tu, kita tadi ada bawah. Cuma nampak pada video macam susah. 2 minit. Baik. Okey lah. Cantik lah juga. Sambil view pemandangan. Nampak kejauhan pantai. Mana lagi nak cari bukit yang seperti ini. Sejujurnya angin tak ada. Masa kat bawah tu berangin. Atas ni angin tak ada tau. Pokok tak gerak langsung. Oh, ada signboard. So sampailah kita tempat viral. Sini ada jalan lagi. Tapi kami pernah tengok satu video tu. Dia pergi jalan situ tak tahu ke mana-mana tau. So disebabkan dah petang malah tinggalkan seliparnya. Sampai di sini. Sampai sini je lah video kami. Ini adalah view. Kita datang ni. Nampak keseluruhan pantai daripada batu ni sampai ke batu sana. Air hijauan. Jenis air cantik. Boleh jadi tempat wajib pergi untuk sini pantai. Boleh pakai motor sampai sini lebih kurang 20 minit je. So jumpa di next destination. Bye bye. Tinggi buah main. Sini best. Nak wild camping ke situ. Siapa entah bakar. Kita kami. Oh. Layan. Sini lagi berangin daripada atas tu. Atas tu ada pacak sikit, tengok oh. Pacat. Berpeluh. Bye. Jumpa di destinasi yang seterusnya. Batu bersurat Pangko. Yang paling bestnya cerita tulisan penduduk kampung tempat tang. Yang gambar rimau tu seorang anak pembesar Belanda yang hilang ketika bermain berhampiran batu tersebut. Orang Belanda percaya bahawa budak tersebut telah dimakan oleh binatang buas dengan menggambarkan seekor binatang dipercayai harimau sedang menangkap budak.
Padahal sini pulau. So inilah gambar harimau tu yang diukir. So next, next destination kota Belanda. Hello bro. Hello. Wah, di titik tengah. Tengok sini orang berjalan atas tu. Boleh ke berjalan atas ni? Kita percepatkan langkah sebab memori. Lupa nak transfer video lama-lama. Oh. Oh, ni tak ada apa. Sini pemandangan daripada atas. So bye bye. Wah, ini sini benda masjid ala-ala Cina. Oh, nampak di sini. Sini bina masuk ke sini. Wow. Masya-Allah, asik. Kami dah pukul 3.4. Terpaksa skip banyak benda. Dah tak sempat. Bye.